Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Fida Rahim, akan menemani anda dalam dokumentari khas Bocornya Amanah di Sebalik Tuntutan Palsu. Hari ini, kita akan menyingkap perkara yang dianggap remeh sedangkan ia menjadi barah kepada integriti organisasi. Seperti yang dipaparkan, terdapat pelbagai kes sebenar yang dilaporkan melibatkan individu, penjawat awam dan syarikat yang curang terhadap amanah demi keuntungan peribadi. Persoalannya, mengapa perkara ini masih berlaku? Untuk memahami pandangan masyarakat, kita bersama wartawan lapangan kami, Rabi. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya, Rabiatul Adawiyah, melaporkan untuk anda mengenai isu yang semakin hangat diperkatakan, bocornya amanah di sebalik tuntutan palsu. Hari ini kita dapat melihat bagaimana segelintir pihak telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Tuntutan yang sepatutnya membantu rakyat kini dipersoalkan kesahihannya. Persoalannya, adakah ini benar-benar tuntutan atau sekadar manipulasi untuk kepentingan tertentu sahaja? Di sini bersama saya seorang orang awam. Mari kita dapatkan pandangan mereka mengenai isu tuntutan palsu yang semakin berleluasa pada masa ini. Bersama saya, seorang orang awam yang merupakan juga penjawat awam. Mari kita dengar pandangan dia berkenaan tuntutan palsu yang mendorong seseorang untuk membuat tuntutan palsu. Okey, mengenai tuntutan palsu ni dia bergantung pada individu ataupun perangai masing-masing. Okey, jadi kalau ataupun dia nak lebih pada keuntungan yang masa panjang yang untuk akan datang. Okey, terima kasih. Sekarang mari kita dengar pandangan daripada beliau yang merupakan seorang pekerja dan pelajar separuh masa. Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Di hadapan saya Cik Syafiqah yang akan kita ajukan beberapa soalan mengenai tuntutan palsu. Pada pandangan anda, apakah pendapat anda mengenai isu tuntutan palsu yang sedang hangat diperkatakan ketika ini? Pada pandangan saya, tuntutan palsu adalah satu perbuatan yang tidak jujur dan tidak beretika. Tindakan ini boleh menyebabkan kerugian kepada organisasi serta menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap pihak yang terlibat. Terima kasih atas pandangan yang diberikan. Isu ini sememangnya mendapat perhatian ramai kerana melibatkan aspek integriti dan amanah dalam pekerjaan. Soalan seterusnya dari saya, pada pandangan anda, adakah isu tuntutan palsu ini mencerminkan budaya kerja yang tidak sihat dalam sesetengah organisasi? Ya, saya berpendapat isu ini boleh mencerminkan budaya kerja yang kurang sihat. Jika pekerja sanggup membuat tuntutan palsu, ia menunjukkan kurangnya rasa tanggungjawab dan perhayatan terhadap nilai etika dalam pekerjaan. Baik, terima kasih atas penjelasan tersebut. Pandangan itu menunjukkan bahawa budaya kerja dalam organisasi memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku pekerja. Seterusnya, sebagai seorang pekerja, sejauh mana pentingnya nilai integriti dalam mencegah kes seperti tuntutan palsu ini? Integriti sangat penting kerana ia membantu seseorang pekerja bertindak dengan jujur dan amanah. Jika setiap pekerja mempunyai integriti yang tinggi, kes seperti tuntutan palsu dapat dielakkan. Terima kasih. Sememangnya nilai integriti merupakan asas penting dalam memastikan setiap pekerja melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggungjawab. Akhir soalan dari saya, bagaimana amalan seperti tuntutan palsu ini boleh memberi kesan kepada imej dan tadbir urus sesebuah organisasi atau negara? Amalan seperti ini boleh menjejaskan imej negara dan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap organisasi atau institusi yang terlibat. Jika dibiarkan berterusan, ia juga boleh membuka ruang kepada amalan rasuah dan penyelewengan yang lebih serius. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan itu. Jelas bahawa masyarakat semakin sedar dan prihatin terhadap isu integriti ini. Apabila amanah dikhianati, bukan sahaja sistem yang terjejas, malah kepercayaan rakyat juga semakin pudar. Sebagai rakyat, kita berhak untuk menuntut keterusan dan kejujuran daripada pihak yang bertanggungjawab. Isu ini bukan sekadar tentang wang atau tuntutan, tetapi tentang nilai amanah yang semakin bocor dalam kalangan masyarakat kita. Daripada pandangan yang dikongsikan, jelas bahawa majoriti masyarakat menganggap
tuntutan palsu sebagai satu perbuatan yang tidak berintegriti. Namun persoalannya, bagaimana budaya tuntutan palsu ini sebenarnya bermula? Adakah ia berpunca daripada tekanan hidup, pengaruh rakan, atau kerana ianya telah menjadi satu fenomena baru? Mari kita ikuti kisah seorang pekerja yang pada mulanya hanya melakukan tuntutan kecil sebelum akhirnya terjerumus lebih jauh. Aku dah penat kerja kuat, tapi hidup masih sama. Aku kena cuba buat. Orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Try call Lin lah. Dah. Oh, kejap ya Cik Isha. Oh, okey, baik. Hello? Assalamualaikum. Kau kat mana? Ada benda aku nak minta tolong. Waalaikumsalam. Saya dekat pejabat orang ni tuan. Tengah sign LO. Nak minta tolong apa tu? Lin, macam biasa aku nak kau buat invoice bernombor RZ999 atas nama syarikat kau. Kononnya barang semua dah siap hantar bulan lepas. Amount dia RM150,000. Aku dah send kat kau draft. Tajuk dia projek persisian sistem. Kau pandai-pandai lah nampak dia. Oh, jangan lupa adjust sikit untuk cover kos lain. Boleh. Tapi tuan, perisian tu tak pernah wujud. Kalau ada semak, nanti macam mana? Tak kantoi ke buat false claim macam ni? Siapa nak semak? Aku ketua bahagian perolehan. Aku ada kuasa veto untuk luluskan tanpa lalu jawatan kuasa tender. Nanti duit dah masuk akaun kau, kita potong separuh. RM75,000 seorang. Aku dah WhatsApp nombor akaun pribadi kat aku. Kau guna duit tu untuk bayar deposit kereta baru kau. Macam. Oh, baik. Cantik. Maksud tuan, saya akan simpan. Esok saya akan hantar invoice tu. Bukan selalu pun sign. Tak sangka boleh senang macam ni. Semakin daring dan bergaya dengan pakaian dan barang mahal. Iqbal, aku nak cakap dengan kau sekejap boleh? Sebab aku rasa apa yang kau buat ni dah salah. Patutlah kehidupan kau sekarang dah berubah. Kau nampak senang, nampak mewah. Apa aku buat? Kehidupan aku mewah. Semua tu rezeki aku. Kau jangan buat tak tahu. Aku dengar perbualan kau dengan supplier tadi. Kau dah salah faham ni. Iqbal, aku cuma nak ingatkan kau sebagai kawan. Jangan sampai benda ni makan diri kau nanti. Kau ni kenapa? Nak campur urusan aku? Itu semua kerja aku. Sebab aku tak nak tengok kau rosakkan masa depan kau sendiri. Kau jealous sebab hidup aku sekarang dah senang. Aku jealous. Aku tak pernah jealous dengan kau. Aku cuma takut kau terjebak lebih jauh je, Iqbal. Sebab tu aku nasihatkan kau. Aku tahu apa aku buat. Tak payah nak ajar aku. Iqbal, sekali orang hilang kepercayaan kat kita, susah nak nampak balik. Cukuplah, jangan sibuk hal aku. Aku harap kau sedar sebelum terlambat, Iqbal. Ya, masuk Nazira. Apa boleh saya bantu? Assalamualaikum, Puan. Maaf saya mengganggu. Sebenarnya saya nak buat aduan mengenai si Iqbal berkaitan tuntutan invoice.
Jadi apa yang sebenarnya berlaku ni? Macam ni Puan, ada satu kesalahan belajaran yang dibuat tetapi perisian itu tak wujud. Dan jumlah yang dituntut juga sangat tinggi oleh syarikat pembekal yang tidak menepati syarat pembekalan. Saya juga ada rakaman perbualan Encik Iqbal dengan supplier sebagai bukti. Jadi sekarang ni awak masih ada rakaman tu lagi? Masih ada Puan rakaman tu. Nanti saya akan hantarkan kepada Puan. Okey, baiklah Hazira. Kalau macam tu, saya akan buat semakan balik untuk semua dokumen-dokumen, sama ada dokumen palsu. Jadi, saya pun akan adakan audit dalaman untuk mencari bukti lebih lanjut lah. Jadi Hazira, saya minta tolong sangat dengan awak. Buat masa sekarang, tolong jangan bagi tahu mana-mana staf lain. Jika ada sebarang perkembangan, saya akan maklum pada awak semula. Terima kasih atas awak punya aduan ya. Baik Puan, saya harap perkara ini dapat diselesaikan mengikut prosedur syarikat yang betul. Saya Iqbal dulu audit syarikat ni. Encik Iqbal, anda ingat selepas siasatan kita dapati Encik terlibat dalam pemalsuan dokumen berkenaan projek perisian sistem. Apa ni? Mana bukti? Buktinya, Ada punya perisian sistem. Kau pandai-pandai nak panggil. Kau jangan lupa kaitan sikit untuk cover kos lain. jadi video rakaman perbualan ini dan rekod invoice yang palsu kita akan jadikan sebagai bukti untuk siasatan atas tuduhan Encik. Tak sangka boleh jadi macam ni. Ingat benda kecil je. Sekarang ni aku dah hilang kerja, hilang kepercayaan orang dan susah nak mulakan hidup baru. Kisah yang dipaparkan sebentar tadi mungkin hanya sebuah lakonan semula. Namun, realitinya, kes seperti ini benar-benar berlaku di sekeliling kita. Ini menunjukkan bagaimana satu keputusan yang salah boleh membawa kesan yang besar kepada kehidupan seseorang. Apa yang berlaku bermula dengan satu tuntutan kecil akhirnya menyebab kehilangan pekerjaan, kepercayaan dan masa depan. Namun, adakah masalah ini berpunca daripada individu semata-mata? Atau wujud faktor lain yang mendorong berlakunya perbuatan ini? Mari kita ikuti perkongsian pakar mengenai isu ini. Secara ringkasnya, tuntutan palsu dianggap sebagai satu kesalahan kerana seseorang itu cuba mendapatkan bayaran atau manfaat menggunakan maklumat yang tidak benar. Contohnya, mengemukakan resit, invoice atau dokumen perolehan yang palsu, diubah suai atau tidak menggambarkan transaksi sebenar. Perbuatan ini sebenarnya boleh menyebabkan organisasi atau kerajaan membayar sesuatu yang sebenarnya tidak layak dibayar. Selain menyebabkan kerugian kewangan, ia juga menjejaskan integriti dan kepercayaan terhadap sistem pengurusan kewangan sesebuah organisasi. Bagi kes tuntutan palsu, peruntukannya sering digunakan ialah Seksyen 18 Atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau 694. Seksyen ini menyentuh mengenai perbuatan mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu atau mengelirukan dengan niat untuk memperdayakan pihak yang membuat keputusan atau meluluskan pembayaran. Maksudnya, jika seseorang mengemukakan dokumen yang tidak benar untuk mendapatkan bayaran, dia boleh disiasat dan didakwa di bawah seksyen tersebut. Sekiranya disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta Ekspera M 2009, pelaku boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Hukuman ini menunjukkan bahawa kesalahan mengemukakan tuntutan palsu dipandang serius kerana ia melibatkan unsur penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Masyarakat perlu memahami bahawa walaupun nilai tuntutan itu mungkin kecil, perbuatan mengemukakan dokumen palsu tetap merupakan satu kesalahan jenayah. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai perkara biasa atau sekadar ubah sedikit pada dokumen. Integriti bermula dengan kejujuran dalam setiap urusan. Seperti kata pepatah, sepadan pada tupai mengumpat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Apa jua bentuk penipuan, lambat atau cepat akan terbongkar dan pelakunya boleh dikenakan tindakan undang-undang. Setiap tuntutan yang dibuat adalah amanah dan setiap amanah akan dipersoalkan. Tuntutan palsu mungkin bermula dengan satu resip, satu tuntutan perjalanan atau satu tuntutan kerja lebih masa. Namun, apabila kejujuran diketepikan, sedikit demi sedikit integriti akan hilang. Jangan biarkan keuntungan sementara mengorbankan masa depan yang lebih bernilai. Kerana keuntungan melalui penipuan hanyalah sementara, tetapi akibatnya boleh kekal seumur hidup.
Ingatlah, tuntutan palsu bukan sekadar pelanggaran peraturan, tetapi satu kecurangan terhadap amanah. Saya, Fida Rahim, dokumentari khas bocornya amanah, melaburkan tirai di sini. Ingatlah, integriti bukan dinilai ketika diawasi, tetapi ketika tiada siapa yang melihat. Integriti itu bermula daripada saya. Integriti nilai diri. Penipuan membuka rasuah. Jangan tipu tuntutan. Jujur itu amanah. Jangan khianati amanah. Jujur sentiasa, tolak rasuah demi masa depan negara. Tolak tuntutan palsu.